Tahukah anda bahawa wujudnya sejenis makanan yang sangat biasa, sangat luar biasa ringkasnya, yang kemungkinan besar telah anda buang ke dalam tong sampah berulang kali tanpa mengetahui bahawa ia sangat bernilai umpama emas? Dengar sini baik-baik, kerana ini bukan satu keterlaluan. Bahan buangan yang anda abaikan itu mempunyai potensi biologi untuk menukar tulang yang rapuh, berliang dan lemah menjadi satu struktur yang lebih tahan lasak daripada keluli itu sendiri. Dan tidak, saya tidak akan bercakap tentang susu. Lupakan susu buat seketika. Saya juga tidak akan menjual kepada anda pil-pil mahal mahupun rawatan farmaseutika rumit yang akan mengosongkan akaun bank anda. Ia adalah sesuatu yang sangat murah. Apabila anda mengetahui apakah benda itu, anda pasti akan tergamam. Anda tidak akan percaya bahawa penyelesaian kepada kesakitan anda dan ketakutan anda untuk terjatuh sentiasa berada di situ, di depan mata anda, di dapur anda sendiri. Teruslah bersama saya. Anda perlu kekal sehingga ke penghujung siri ini kerana saya bukan sahaja akan mendedahkan makanan revolusioner ini, malah 5 lagi. Ya, 5 lagi yang akan mengubah sepenuhnya seni bina rangka tulang anda. Dan saya jamin dengan setulus hati bahawa sesetengah daripadanya akan mengejutkan anda seperti mana ia mengejutkan saya apabila saya menganalisis biokimia di sebaliknya. Di sini kita tidak akan membuang masa dengan petua-petua orang tua tanpa asas. Di sini kita berkongsi rahsia kesihatan semula jadi yang disokong oleh fisiologi, rahsia yang boleh mengubah hidup anda secara radikal selepas usia 50 tahun. Kehidupan anda tidak berakhir pada usia 50 tahun. Ia baru sahaja bermula jika anda mempunyai tubuh badan yang mampu menyokongnya. Jika anda menghargai kebebasan anda, jika anda menghargai untuk tidak menjadi beban kepada sesiapa pun, langgan, subscribe sekarang juga dan aktifkan loceng notifikasi itu. Lakukan demi diri anda pada masa hadapan. Anda pasti tidak mahu terlepas walau satu pun daripada nasihat ini. Sebelum kita beralih ke topik utama, saya mahu anda mengetahui sesuatu yang boleh mengubah segalanya. Saya perlukan anda untuk memberi perhatian kepada fakta ini kerana ia sangat menakutkan. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), setiap 3 saat berlakunya kepatahan tulang akibat osteoporosis di dunia. 1, 2, 3. Kerat. Seseorang baru sahaja kehilangan mobiliti mereka. Setiap 3 saat, seseorang seperti anda atau seperti saya kehilangan kebebasan mereka, keyakinan mereka, kebebasan pergerakan mereka. Mereka menjadi tawanan kepada tubuh badan mereka sendiri. Tetapi, ini berita baiknya dan saya mahu anda sematkannya dalam fikiran anda. Ini tidak semestinya menjadi kisah anda. Apa yang akan anda pelajari hari ini boleh menjadi perbezaan yang sangat besar antara hari tua yang penuh dengan batasan, kerusi roda dan kesakitan dengan kehidupan yang bermakna, aktif dan tanpa rasa takut. Bayangkan, penjimatan beribu-ribu dolar untuk pembedahan pinggul, untuk penjaga, untuk ubat penahan sakit, hanya dengan menukar apa yang anda letakkan di dalam pinggan anda. Itulah perubatan yang bijak. Mari kita mulakan dengan makanan nombor 6 dan bersedialah kerana ini akan mengubah sepenuhnya perspektif anda tentang nutrisi tulang. Makanan 6. Air rebusan tulang buatan sendiri, bone broth. Selama berdekat-dekat, industri farmaseutikal dan pengiklanan besar-besaran telah membuatkan kita percaya bahawa kita memerlukan suplemen kalsium sintetik yang mahal untuk mendapatkan tulang yang kuat. Mereka telah menipu kita, atau sekurang-kurangnya, mereka telah menyembunyikan kebenaran sepenuhnya daripada kita. Nenek moyang kita tanpa mempunyai ijazah universiti sudah pun mengetahui rahsianya, air rebusan tulang buatan sendiri. Haha, sungguh ironi, bukan? Sains moden kini membenarkan apa yang telah diketahui oleh tradisi berabad-abad lamanya. Cecair emas ini mengandungi segalanya, mutlak segalanya yang tulang anda perlukan untuk menjana semula dirinya. Ia bukan silap mata, ia adalah biokimia tulen. Kolagen bio tersedia, kalsium, fosforus, magnesium dan asid amino penting. Tetapi kuncinya di sini ialah penyerapan. Anda boleh menelan sebiji pil kalsium, tetapi jika tubuh anda tidak mengenal pastinya, ia akan menyingkirkannya. Sebaliknya, nutrien daripada air rebusan tulang akan diserap oleh tubuh anda dengan seteranya. Dengarkan ini.
Apabila anda merebus tulang lembu, ayam atau ikan secara perlahan-lahan selama berjam-jam, anda sebenarnya sedang mengekstrak pati yang membina struktur tulang yang kuat. Anda sedang meminum tulang untuk membina tulang. Satu kajian menarik yang diterbitkan dalam International Journal of Medical Sciences yang berprestij membuktikan sesuatu yang membuatkan ramai doktor terlopong. Orang yang mengambil kolagen terhidrolisis yang banyak terdapat dalam air rebusan tulang mengalami peningkatan sebanyak 7% dalam ketumpatan tulang mereka dalam masa hanya 12 minggu. 12 minggu. Bayangkan, 12 minggu untuk mula memulihkan kerosakan tulang yang senyap yang mungkin berlaku selama bertahun-tahun atau berdekad-dekad. Adakah anda sedar akan kuasa yang anda ada di dapur anda? Tetapi ini bahagian yang paling menakjubkan. Makanan ini bukan sahaja menguatkan tulang anda, ia adalah pemulih yang menyeluruh. Ia menjana semula karat yang haus, membaiki kelenturan sendi yang telah hilang dan mengurangkan keradangan sistemik. Seolah-olah anda mempunyai sebuah spa dalaman, sepasukan pekerja pembinaan yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk keseluruhan sistem rangka anda. Penyediaannya sangat mudah, hampir tidak masuk akal. Anda ambil tulang daripada mana-mana haiwan, tulang yang asalnya anda mahu buang, tutupkannya dengan air, tambahkan 1 sudu cuka apple, ini kritikal tau. Asid daripada cuka membantu mengekstrak lebih banyak mineral daripada tulang ke dalam air dan renehkannya dengan api perlahan selama 12 hingga 24 jam. Hasilnya ialah cecair yang bertukar menjadi gelatin ataupun jeli apabila ia sejuk. Gelatin itulah kolagen tulin. Itulah keremajaan tulang anda di dalam sebuah balang. Jika air rebusan tulang ini kedengaran menarik kepada anda dan anda bersedia untuk berhenti membuang ubat tersebut ke dalam tong sampah untuk mencubanya pada minggu ini juga, tulis nombor 6 di ruangan komen. Saya mahu melihat berapa ramai orang yang bijak di sini yang bersedia untuk mengawal kesihatan mereka. Tulis nombor 6. Mari beralih ke yang seterusnya. Makanan 5. Biji bunga matahari panggang. Sekarang, kita beralih kepada makanan yang kemungkinan besar telah anda pandang rendah seumur hidup anda. Anda melihatnya di perlawanan baseball. Anda melihatnya sebagai makanan burung. Kesilapan besar. Biji bunga matahari bukan sekadar snack ringan untuk dimakan pada waktu lapang. Ia adalah kapsul kecil ubat tulang yang boleh anda bawa di dalam poket anda. Dengar fakta ini baik-baik. Satu hidangan biji bunga matahari panggang seberat 30 gram sahaja mengandungi lebih banyak magnesium berbanding kebanyakan suplemen mahal yang dijual di farmasi. Dan kenapa magnesium ini sangat penting? Di sinilah kelemahan kebanyakan orang. Orang ramai terlalu taksub dengan kalsium. Tetapi tanpa magnesium, tubuh anda tidak boleh menggunakan kalsium dengan betul. Fikirkannya begini, kalsium adalah batu bata untuk membina dinding tulang anda. Magnesium pula ialah simennya. Jika anda ada 1000 batu bata tetapi tiada simen, apa yang anda ada? Anda ada timpunan runtuhan, bukannya dinding yang kuat. Tanpa magnesium, dinding itu akan runtuh. Lebih teruk lagi, tanpa magnesium, kalsium tidak tahu ke mana ia harus pergi dan akhirnya mengendap di tempat yang tidak sepatutnya di dalam arteri anda, menyebabkannya menjadi keras atau kalsifikasi atau membentuk batu dalam buah pinggang. Magnesium mengaktifkan lebih daripada 300 enzim di dalam tubuh anda, termasuklah enzim yang bertanggungjawab untuk menyatakan, "Hey, kalsium, pergi ke tulang dan bukan ke hantung." Selain itu, biji-bijian ini adalah bom nutrien. Ia mengandungi fosforus, zinc dan vitamin E. Ia merupakan satu gabungan sinergi yang perfect untuk memastikan tulang anda bukan sahaja keras tetapi fleksibel. Tulang yang keras tetapi kaku akan pecah seperti kaca. Tulang yang diberi nutrisi magnesium dan vitamin E mampu menahan impak. Dalam satu kajian klinikal yang dijalankan ke atas wanita menopause, kumpulan yang berisiko paling tinggi, mereka yang mengambil makanan kaya magnesium mempunyai ketumpatan tulang yang jauh lebih tinggi di bahagian pinggul dan tulang belakang. Biji bunga matahari merupakan salah satu makanan bintang dalam kajian ini. Apa yang paling saya suka tentangnya ialah serba bolehnya. Tiada alasan.
Anda boleh memakannya begitu sahaja, menambahkannya ke dalam salad untuk memberikan kerangupan, mencampurkannya dengan yogurt atau malah membuat mentega biji matahari. Segenggam kecil sehari, hanya itu sudah cukup untuk memberikan perbezaan besar antara pinggul yang patah apabila terjatuh dengan pinggul yang mampu menahan hentakan. By the way, saya sangat ingin tahu dan saya mahu kita menjadi sebuah komuniti yang aktif dan berfikiran rasional. Dari manakah anda menonton? Dari Meksiko, Argentina, Spanyol, Colombia atau Amerika Syarikat? Tulis negara anda di ruangan komen sekarang juga. Saya sangat gembira mengetahui sejauh mana mesej kesihatan penting ini tersebar. Saya mahu membaca komen anda. Mari kita teruskan kerana senarai ini menjadi semakin menarik. Makanan 4, buah tin. Ini adalah kejutan yang pastinya tidak anda jangkakan. Anda mungkin menganggap buah tin sebagai pemanis mulut, pencuci mulut perayaan, tetapi buah tin kering adalah, beri perhatian, salah satu sumber kalsium yang paling kaya dalam seluruh alam tumbuhan. Dan lebih daripada itu, ia didatangkan dengan satu bonus luar biasa yang tidak dimiliki oleh susu, kalium. Semasa kalsium membina tulang anda, kalium melindunginya. Bagaimana? Dengan menyutralkan asid metabolik yang boleh mencuri kalsium daripada rangka tulang anda. Kita hidup dalam persekitaran yang berasid. Stres, makanan terproses, pencemaran, semua ini menjadikan tubuh anda berasid. Untuk mengimbangi tahap pH tersebut, tubuh anda dalam satu tindakan terdesak akan mengeluarkan kalsium daripada tulang anda. Ia memakan dirinya sendiri. Kalium daripada buah tin menghentikan proses ini. Seolah-olah anda mempunyai pengawal peribadi bersenjata yang melindungi peti besi bank tulang anda. 5 biji buah tin kering membekalkan anda dengan kira-kira 305 mg kalsium. Itu hampir sama dengan setengah gelas susu, tetapi dengan kelebihan tambahan serat, antioksidan dan mineral yang sememangnya tidak dapat ditawarkan oleh produk tenusu. Selain itu, ia mengandungi boron. Pernahkah anda mendengar tentang boron? Ia adalah mineral yang sering dilupakan yang membantu tubuh anda mengekalkan kalsium dan magnesium, mengelakkannya daripada dibuang melalui air kencing. Terdapat satu fakta menarik yang tidak boleh saya abaikan. Di kawasan tradisional Mediterranean, di mana pengambilan buah tin adalah tinggi dan menjadi kebiasaan, kadar osteoporosis adalah jauh lebih rendah berbanding negara-negara yang didominasi oleh makanan terproses dan tenusu industri. Ini bukan satu kebetulan. Tiada istilah kebetulan dalam bidang biologi. Buah tin kering juga mengandungi vitamin K. Tanpa vitamin K, sebahagian besar kalsium yang anda ambil akan terbuang begitu sahaja. Ia tidak akan diserap. Anda boleh memakan buah tin kering begitu sahaja sebagai snack apabila anda teringin makanan manis, memotongnya dan menambahkannya ke dalam oat anda, atau malah merendamnya dan menggunakannya dalam smoothie. Kemanisan semula jadinya menjadikannya pengganti yang sempurna untuk gula-gula terproses yang penuh dengan gula putih yang hanya akan mencetuskan keradangan dan merosakkan tulang anda. Tukar gula-gula kepada buah tin. Ia satu perubahan kecil untuk deria rasa anda, tetapi gergas untuk rangka tulang anda. Jika buah tin kering telah menarik minat anda dan anda merancang untuk memasukkannya dalam diet anda bermula esok, tandakan angka 4 di ruangan komen. Saya mahu melihat angka 4 tersebut. Sekarang, bersedialah kerana kita akan memasuki kategori yang berat. Makanan-makanan yang berikut adalah golongan elit dalam pembinaan tulang. Makanan 3, ikan sardin dalam tin. Kita tiba pada makanan ketiga dan makanan ini benar-benar luar biasa. Kadang-kadang perkara yang paling ringkas itulah yang paling berkuasa. Ikan sardin dalam tin ibarat farmasi kecil yang mudah dibawa untuk tulang anda. Lupakan suplemen sintetik. Ini adalah perkara yang sebenar. Ia bukan sahaja mengandungi kalsium dengan penyerapan yang tinggi, tetapi juga vitamin D, omega 3 dan protein yang lengkap. Inilah rahsia yang tidak banyak orang tahu dan ia mencipta perubahan besar. Semasa anda makan ikan sardin, anda perlu memakannya bersama-sama durinya. Jangan buang. Tulang lembut ikan sardin dalam tin mudah dihadam dan membebaskan kalsium yang dapat dikenal pasti dan digunakan oleh tubuh anda serta-merta. Ia adalah kalsium organik, bukannya kapur. Setin kecil ikan sardin membekalkan anda dengan lebih banyak kalsium daripada sedelas besar susu. Tetapi tunggu, kerana terdapat satu masalah dengan kalsium. Ia memerlukan pengangkut. Ia memerlukan vitamin D untuk diserap oleh usus.
Tanpa vitamin D, kalsium akan lalu begitu sahaja. Ikan sardin mempunyai vitamin D semula jadi. Seolah-olah anda mempunyai penghantar dan bungkusan dalam pakej yang sama. Alam semula jadi sangat bijak. Ia membungkus semuanya bersama-sama. Dan jangan kita lupakan asid lemak omega 3. Ia mempunyai kesan anti radang yang sangat hebat. Keradakan kronik adalah salah satu musuh senyap, pembunuh gaib kepada kesihatan tulang. Keradakan memakan tulang. Ikan sardin memadamkan kebakaran tersebut. Satu kajian bembujur atau longitudinal yang menjejaki lebih daripada 32,000 wanita selama 4 tahun, satu sampel yang sangat besar, mendapati bahawa mereka yang mengambil ikan berlemak seperti sardin sekurang-kurangnya 2 kali seminggu mempunyai 51% risiko yang lebih rendah untuk mengalami patah tulang pinggul. 51%. Itu lebih berkesan berbanding kebanyakan ubat osteoporosis berbahaya yang mempunyai kesan sampingan yang mengerikan. Tambahan pula, ikan sardin mengandungi koenzim Q10 yang memperbaiki fungsi mitokondria dalam sel-sel tulang, memastikannya kekal muda dan aktif. Ibarat memberikan bahan api premium, minyak kapal terbang, kepada kilang pembuat tulang anda. Cara paling praktikal untuk mengambilnya ialah melalui bentuk tin, dalam tin. Pilih sardin yang menggunakan minyak zaitun dara ekstra atau dalam air. Elakkan sos-sos pelik yang mengandungi natrium, garam berlebihan. Anda boleh memakannya bersama roti bakar bijirin penuh, dalam salad atau terus dari tin dengan sedikit perahan lemon. Ringkas, murah, penyelamat nyawa. Adakah anda mula memahami dinamiknya? Anda tidak perlu menghabiskan wang yang banyak. Anda perlukan ilmu pengetahuan. Dan kita masih berbagi 2 lagi makanan yang terbaik. Makanan yang seterusnya ini adalah wajib jika anda mahu mencapai usia 80 tahun dan berjalan tegak, bukan bongkok dan memandang ke tanah. Mari teruskan. Jangan leka. Makanan 2. Kacang badam mentah. Tempat kedua dalam carta kesihatan ini diduduki oleh kacang badam mentah. Dan apabila anda mengetahui sebabnya, anda pasti mahu menyimpan sebalang penuh sentiasa berdekatan. Dalam dapur anda, dalam beg tangan anda, di meja tepi katil anda. Kacang badam bukan sekadar snack lazat untuk dikunyah di antara waktu makan. Ia merupakan arkitek tulang sebenar yang anda boleh bawa ke mana sahaja. Dengarkan biokimia di belakang ini kerana ia amat mempesona. 20 biji kacang badam mentah mengandungi kira-kira 75 mg kalsium. Doktor, itu tidak banyak. Anda mungkin terfikir. Salah, itu baru permulaannya. Ia juga membekalkan magnesium, fosforus, manganis dan vitamin E. Gabungan ini mewujudkan kesan sinergi, sebuah orkestra kimia yang meningkatkan kesihatan tulang secara luar biasa. Saya ingin memberi fokus kepada manganis. Tiada sesiapa yang bercakap tentang manganis tetapi ia sangat penting. Manganis mengambil bahagian secara langsung dalam pembentukan tisu penghubung dan rawan. Tanpa manganis yang mencukupi, tulang anda boleh menjadi rapuh seperti kaca walaupun anda mempunyai kalsium yang mencukupi. Anda boleh memiliki semua kalsium di dunia ini tetapi tanpa struktur kolagen dan tisu penghubung yang dibantu bentuk oleh manganis, tulang itu akan patah. Kacang badam adalah salah satu sumber semula jadi terbaik untuk mineral kritikal ini. Tetapi inilah yang paling menarik. Perkara yang kebanyakan doktor tidak beritahu anda kerana ia memerlukan pemahaman tubuh badan sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. Kacang badam mengandungi prebiotik semula jadi. Dan apakah kaitan usus anda dengan tulang anda? Segalanya. Mutlak segalanya. Usus yang sihat yang diberi makan dengan prebiotik menyerap kalsium dengan lebih baik dan menghasilkan vitamin yang penting untuk kesihatan tulang. Jika usus anda meradang, anda tidak akan menyerap apa-apa. Anda membuang wang dan makanan anda ke dalam mangkuk tandas. Satu kajian yang diterbitkan dalam jurnal Osteoporosis International membuktikan bahawa individu yang mengambil kekacang secara tetap mempunyai ketumpatan tulang yang jauh lebih tinggi di tulang belakang dan pinggul. Kacang badam adalah yang paling berkesan dalam kalangan semua kekacang yang dikaji. Di samping itu, kacang badam mempunyai indeks glisemik yang sangat rendah. Ini bermakna ia tidak menyebabkan lonjakan gula yang mendadak dalam darah yang sangat membahayakan. Tahukah anda bahawa tahap glukosa yang tinggi mengganggu penyerapan kalsium dan menggalakkan keradangan? Gula adalah pencuri tulang.
Kacang badam adalah penawarnya. Dan jangan kita lupakan protein. Tulang anda bukanlah batu yang kaku. Ia merupakan tisu hidup yang memerlukan protein untuk sentiasa diselenggara dan dibaiki. Protein kacang badam adalah berkualiti tinggi. Sekarang, satu amaran yang sangat serius. Untuk mendapatkan faedah yang maksimum, anda mesti memakan kacang badam mentah. Memanggangnya secara komersial pada suhu tinggi boleh memusnahkan beberapa nutriennya yang paling halus dan mengoksidakan lemak sihat. Jangan belinya secara bergoreng, bergaram atau bersalut madu. Mentah. Anda boleh merendamnya semalaman di dalam segelaf air untuk mengaktifkannya dan menjadikannya lebih mudah dihadam atau sekadar mengunyahnya dengan baik sehingga ia menjadi lumat. Jika kacang badam mentah telah meyakinkan anda dan anda akan memasukkannya ke dalam rutin harian anda untuk melindungi tulang belakang anda, tinggalkan angka 12 di ruangan komen. Saya mahu melihat angka 12 itu. Ia adalah satu komitmen terhadap diri anda sendiri. Sebelum saya mendedahkan makanan nombor 1, makanan yang merupakan raja yang tidak dapat disangkal, saya ingin mengingatkan anda tentang sesuatu. Kita sedang membina satu komuniti yang enggan menjadi sekadar statistik, mangsa. Jika kandungan ini berguna untuk anda, jika ia membuka mata anda, pertimbangkan untuk melanggan saluran ini dan mengaktifkan notifikasi. Sokongan anda membolehkan kami untuk terus menyelidik dan berkongsi rahsia-rahsia kesihatan semula jadi ini yang boleh, secara harfiah, mengubah masa tua anda. Ia tidak mengenakan sebarang bayaran kepada anda, namun anda mendapat banyak manfaat. Dan sekarang, kita tiba ke pemuncaknya, makanan 1, sayur-sayuran berdaun hijau gelap. Secara spesifiknya, kubis kerinting atau yang lebih popular dikenali sebagai kale. Kita telah tiba pada makanan nombor 1 yang paling berkuasa daripada semuanya, alat ultimate untuk membina tulang yang kebal. Apabila saya menyatakan bahawa makanan ini boleh mengubah tulang anda, saya tidak menggunakan metafora. Saya tidak melebih-lebihkan. Semangkuk kale yang dimasak mengandungi lebih banyak kalsium yang boleh diserap berbanding segelas susu. Baca kenyataan ini sekali lagi jika perlu. Tetapi lebih daripada itu, ia juga termasuk vitamin K1 dan K2, magnesium, vitamin C dan asid folik. Ia ibarat multivitamin semula jadi berteknologi tinggi yang direka khas oleh alam semula jadi untuk tulang anda. Inilah fakta yang akan mengubah perspektif anda buat selama-lamanya dan tidak diingini oleh industri tenusu supaya anda tidak menganalisisnya secara mendalam. Kalsium daripada daun diserap dengan lebih baik berbanding kalsium daripada tenusu. Wow! Walaupun tubuh anda hanya boleh menyerap sekitar 30% kalsium daripada susu pasturi, ia mampu menyerap sehingga 60% atau lebih kalsium yang terdapat dalam daun-daun ini. Tetapi keajaiban sebenar, rahsia sebenar ialah vitamin K. Dengar sini baik-baik. Vitamin K ialah GPS untuk kalsium. Vitamin ini mengaktifkan osteokalsin, sejenis protein yang secara harfiahnya mengambil kalsium daripada darah dan melekatkannya, mendepositkannya ke dalam tulang anda. Tanpa vitamin K, kalsium menjadi buta. Ia terapung-apung melalui aliran darah anda tanpa mengetahui ke mana harus pergi. Dan yang lebih teruk lagi, ia boleh berakhir di tempat yang tidak sepatutnya, seperti arteri anda atau injap jantung anda. Adakah anda faham betapa seriusnya perkara ini? Kekurangan vitamin K menyebabkan anda mendapat osteoporosis dan atherosklerosis pada masa yang sama. Tulang yang lemah dan arteri yang keras. Kale mencegah perkara ini daripada berlaku. Satu kajian revolusioner yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition memantau lebih daripada 72,000 wanita selama 10 tahun. 1 dekad pemantauan. Mereka yang mengambil jumlah vitamin K yang tinggi mempunyai 30% risiko patah tulang pinggul yang lebih rendah. 30%. Itu adalah satu angka yang menakjubkan dari segi perubatan. Kale adalah salah satu sumber terkaya untuk vitamin yang sangat penting ini. Tetapi ia bukan hanya kale, bayam, chard, satu keluarga beet, daun sawi, selada air, kesemua sayuran berdaun hijau gelap ini merupakan loji kuasa nutrisi untuk tulang anda.
Setiapnya menyumbang gabungan nutrien unik yang berfungsi secara sinergi. Vitamin C dalam daun-daun ini adalah penting untuk penghasilan kolagen. Kolagen ialah perancah, struktur fleksibel di mana mineral didepositkan atau dimendapkan. Tanpa vitamin C yang cukup, tulang anda menjadi rapuh dan terdedah kepada keretakan akibat tekanan. Asid homocistin membantu mengurangkan tahap homocistin, sejenis asid amino yang jika berlebihan akan melemahkan matriks tulang. Dan ini adalah faedah tambahan yang tidak ramai ketahui, malah ramai pakar pemakanan yang mengabaikannya. Sayur-sayuran berdaun hijau gelap mengandungi nitrat semula jadi yang meningkatkan pengaliran darah. Pengaliran darah yang lebih baik bermakna darah sampai ke tulang anda dengan lebih efisien. Tulang yang lama atau tua seringkali mempunyai pengaliran darah yang lemah. Dengan memakan sayuran berdaun hijau gelap, anda sedang membuka lebuhaya untuk nutrien masuk dan sisa metabolik disingkirkan. Penyediaannya adalah kunci. Jangan masak sehingga rentung. Masak sayuran berdaun hijau itu sekejap sahaja untuk memecahkan dinding sel dan menjadikan nutrien lebih mudah diserap. Tetapi jangan musnahkannya dengan merebusnya selama berjam-jam. Menumis pantas dengan bawang putih dan minyak zaitun adalah sempurna. Lemak daripada minyak membantu penyerapan vitamin K. Anda juga boleh menambahkannya ke dalam sup atau smoothie. Saya mahu mencadangkan satu strategi kepada anda. Peraturan hijau harian. Masukkan sekurang-kurangnya satu bahagian yang besar, satu mangkuk sayuran berdaun hijau gelap setiap hari, tanpa alasan. Boleh dimakan pada waktu sarapan dalam bentuk smoothie, semasa makan tengah hari dalam bentuk salad, atau ditumis ketika makan malam. Jika sayuran berdaun hijau gelap ini telah menarik perhatian anda dan anda akan menjadikannya makanan nombor 1 untuk kesihatan tulang, tandakan angka 1 di ruangan komen. Saya mahu melihat hujanan angka 1. Ia bermakna anda telah memahami mesejnya. Sekarang, setelah anda mengetahui 6 makanan paling berkuasa untuk tulang yang kebal, izinkan saya berkongsi dengan anda beberapa kombinasi yang akan melipat gandakan faedahnya. Kerana dalam pemakanan, 1 tambah 1 bukan 2. Ia boleh menjadi 10 jika anda tahu cara menggabungkannya. Kombinasi kuasa untuk tulang anda. Kombinasi pagi, smoothie hijau yang mengandungi kale, kacang badam yang telah direndam terlebih dahulu untuk mengaktifkannya dan sebiji buah tin kering. Campuran ini sangat hebat. Ia memberikan anda kalsium bio tersedia, magnesium untuk menetapkannya, vitamin K untuk mengarahkannya dan serat untuk usus anda. Anda memulakan hari dengan infusi tenaga tulang terus ke dalam sel-sel anda. Ia lebih baik daripada mana-mana kopi. Makan tengah hari Mediterranean. Salad bersaiz besar yang terdiri daripada sayuran berdaun hijau gelap, arugula, bayam, kale bersama ikan sardin berserta dengan tulangnya. Biji bunga matahari panggang dan curahan minyak zaitun yang banyak serta banyak jus lemon. Lemon membantu dalam penyerapan zat besi dan kalsium. Minyak zaitun mengangkut vitamin larut lemak K dan D. Ikan sardin meletakkan strukturnya. Hidangan ini ibarat bom nuklear nutrien positif untuk tulang anda. Tiada pil di pasaran yang dapat menandinginya. Makan malam pemulihan. Semangkuk panas air rebusan tulang buatan sendiri beserta sayur-sayuran hijau yang dimasukkan tepat pada akhir masakan, supaya ia tidak kehilangan vitaminnya. Ia seolah-olah sebuah spa dalaman. Semasa anda tidur, tubuh anda akan menggunakan kolagen daripada air rebusan dan mineral daripada sayur-sayuran tersebut untuk memperbaiki kerosakan mikro yang dialami oleh tulang anda pada siang hari. Ini adalah ubat untuk malam hari. Snack pintar. Segenggam kacang badam mentah bersama 2 biji buah tin kering. Ringkas, mudah dibawa ke mana-mana, sangat berkesan. Apabila anda berasa lapar pada waktu petang, jangan cari biskut. Carilah ini. Tulang paha, femur, anda akan berterima kasih kepada anda dalam masa 10 tahun akan datang. Adalah amat penting untuk anda memahami sesuatu. Makanan ini tidak bertindak di ruang yang vacuum. Ia bukanlah penampal ajaib yang boleh anda tampalkan pada gaya hidup yang toksik. Ia sememangnya menguatkan tulang anda, ya. Tetapi ia juga memperbaiki kesihatan kardiovaskular anda,
fungsi otak anda, sistem imun anda dan tenaga keseluruhan anda. Ini adalah kesihatan menyeluruh dalam setiap suapan. Tetapi, awas, kerana di sinilah ramai orang gagal. Anda boleh makan sebanyak mana kale dan ikan sardin di dunia ini, tetapi jika anda melakukan kesilapan-kesilapan yang akan saya dedahkan di bawah ini, anda mungkin mensabotaj segala usaha anda. Terdapat pencuri kalsium yang tersembunyi dalam rutin harian anda. Mari kita bercakap tentang kesilapan biasa yang mesti anda elakkan sama sekali jika anda mahu cara ini berkesan, kerana tiada gunanya mengisi baldi jika ada lubang di bahagian bawahnya. Adakah anda bersedia untuk mengetahui perkara yang anda lakukan dengan salah tanpa anda sedari? Ini adalah kesilapan pertama yang dilakukan oleh 90% pesakit saya dan ia sangat merosakkan kerana mereka menyangka mereka sedang melakukan perkara yang betul. Kesilapan 1. Perangkap kafein dan tanin. Bayangkan ini. Anda menyediakan sarapan yang sempurna untuk diri anda. Anda mempunyai semangkuk oat, kacang badam, mungkin sedikit yogurt atau ikan sardin yang telah kita bincangkan tadi. Ia adalah sarapan yang kaya dengan kalsium. Tetapi, anda mengambilnya bersama secawan besar kopi hitam atau teh pekat. Bunyi macam biasa buat? Anda baru sahaja melakukan jenayah nutrisi terhadap tulang anda sendiri. Kafein dan yang lebih teruk lagi, tanin yang terdapat di dalam teh dan kopi bertindak sebagai penghalang kimia di dalam usus anda. Ia boleh mengganggu penyerapan kalsium secara drastik. Secara asasnya, ia menyekat laluannya masuk. Anda makan kalsium, ia sampai ke dalam perut anda, tetapi kafein menutup pintu di hadapannya dan menendangnya keluar. Tunggu sekurang-kurangnya 1 jam antara minuman kopi pagi anda dengan makanan kaya kalsium anda. Berikan masa kepada tubuh anda untuk menyerap mineral tersebut sebelum anda membanjirinya dengan kafein. Ia satu perubahan jadual yang kecil, tetapi ia menyelamatkan tulang anda. Saya ingin tahu yang sebenar dan saya mahu anda jujur dengan saya di ruangan komen. Adakah anda meminum kopi bersama dengan sarapan atau anda menunggu? Tulis bersama atau menunggu di bawah. Saya tidak akan menghakimi anda, tetapi saya perlu tahu jika anda mensabotaj pemakanan anda sendiri tanpa menyedari. Kesilapan 2. Mitos cahaya matahari dan vitamin D. Ini adalah kesilapan yang saya lihat pada hampir setiap ujian darah individu berusia lebih 50 tahun. Mereka mengambil kalsium dengan banyak, tetapi tahap vitamin D mereka berada di paras lantai. Dengar sini baik-baik. Tanpa vitamin D, penyerapan kalsium anda akan menurun kepada hampir tiada, sifar. Ia ibarat memiliki kereta sport tanpa kunci. Ia kelihatan cantik tetapi tidak boleh dipandu ke mana-mana. Vitamin D bukan sekadar vitamin. Ia merupakan hormon steroid yang memberikan arahan kepada usus anda untuk membenarkan kalsium melaluinya. Dan realiti yang menyedihkan ialah kebanyakan daripada kita hidup di tempat yang tertutup dengan memakai pakaian yang menghalang cahaya matahari. Anda perlukan cahaya matahari. Anda perlu mendedahkan kulit anda tanpa membuatnya terbakar kepada cahaya matahari secara sederhana. Dan jika anda tinggal di tempat tanpa cahaya matahari atau kulit anda tidak lagi mensintesis vitamin dengan baik, satu perkara yang biasa berlaku seiring peningkatan usia, pertimbangkan secara serius untuk mengambil suplemen vitamin D3. Jangan main-main dengan perkara ini. Kekurangan vitamin D adalah jemputan terbuka untuk masalah kepatahan tulang pinggul. Kesilapan 3, air kencing mahal, lebihan natrium. Di sinilah industri makanan menyerang anda. Lebihan garam adalah racun untuk tulang anda. Mekanismenya mudah tetapi kejam. Apabila buah pinggang anda cuba membuang lebihan natrium garam yang anda makan daripada sosej, sup segera atau makanan segera, ia mengheret kalsium bersamanya. Secara harfiahnya, natrium menculik kalsium daripada darah anda dan membuangnya melalui air kencing. Semakin banyak garam yang anda makan, semakin banyak kalsium yang anda kencing. Anda sedang mengencing keluar tulang anda. Sederhanakan pengambilan makanan terproses anda. Garam tidaklah jahat secara mutlak, tetapi lebihan natrium industri adalah pencuri senyap yang meninggalkan tulang anda berongga sedangkan anda sendiri tidak menyedarinya. Kesilapan 4, tulang malas. Kurang stimulasi.
Ini mungkin yang paling penting daripada kesemuanya. Anda boleh memakan berkilo-kilo kale dan sardin, tetapi jika anda menghabiskan masa duduk di sofa menonton televisyen, tulang anda akan melarut. Kenapa? Kerana tubuh manusia adalah mesin yang cekap secara mutlak. Jika tubuh anda mengesan yang anda tidak menggunakan rangka tulang untuk menahan beban, ia akan berkata, untuk apa saya bazirkan tenaga mengekalkan ketumpatan tulang ini jika ia tidak digunakan? Dan ia mula menyerap semula tulang. Bersenam, terutamanya latihan kekuatan dan senaman berimpak sederhana seperti berjalan kaki lampas atau menaiki tangga adalah sangat penting. Tulang perlu merasa graviti, ia perlu merasa impak. Hentakan lembut itu memberitahu sel-sel anda, osteoblast, "Hey, kita perlukan bantuan tambahan di sini, bina lebih banyak tulang." Tanpa rangsangan mekanikal tersebut, tiada diet yang dapat menyelamatkan anda sepenuhnya. Bergeraklah, bawa beg beli belah di pasar raya, naiki tangga itu, berikan tulang anda sebab untuk menjadi kuat. Kesilapan 5, gaya hidup toksik. Kita tidak boleh mengabaikan masalah utama, the elephant in the room. Tembakau, alkohol berlebihan, stres kronik dan kurang tidur merupakan pembawa mata-petaka kepada tulang. Stres kronik meningkatkan tahap kortisol. Kortisol adalah hormon yang secara harfiah memakan tulang dan otot untuk mendapatkan tenaga pantas. Jika anda hidup dalam keadaan stres, anda berada dalam keadaan katabolik yang berterusan merosakkan struktur tubuh anda sendiri. Dan waktu tidur? Tidur. Semasa fasa tidur yang nyenyak, deep sleep, hormon pertumbuhan akan dibebaskan dan tisu-tisu diperbaiki. Jika anda tidak mendapat tidur yang nyenyak, anda tidak akan dapat memperbaiki kerosakan yang berlaku pada siang hari. Ia semudah itu. Mengutamakan tidur anda bermakna anda mengutamakan rangka tulang anda. Sekarang, saya tahu saya telah berkongsi banyak maklumat hari ini. Ia mungkin kelihatan membebankan. Air rebusan tulang, sardin, magnesium, vitamin K, mengelakkan kopi semasa makan, tetapi saya tidak mahu anda berasa tertekan. Kesihatan tidak dibina dalam masa sehari. Ia dibina melalui keputusan-keputusan kecil yang konsisten. Jika anda mempunyai soalan yang spesifik tentang mana-mana makanan ini, tentang cara untuk menyelitkannya dalam diet anda jika anda ada gastritis atau kencing manis, atau jika anda ada masalah kesihatan tertentu yang membimbangkan anda, jangan teragak-agak untuk menulisnya di ruangan komen. Saya membaca setiap komen. Saya cuba menjawab kemusykilan yang kerap ditanya dalam video yang akan datang kerana komuniti ini kita bina bersama-sama. Saya amat seronok melihat bagaimana kita saling bantu-membantu. Individu yang komited kepada kesihatan mereka yang mahu meniti usia tua dengan penuh kecergasan dan kekuatan, bukannya menjadi mangsa kepada sistem. Setiap komen, setiap butang suka, setiap langganan akan membantu kami untuk mencapai lebih ramai orang yang dapat memanfaatkan maklumat penting ini. Mungkin video ini mampu menyelamatkan seseorang daripada jatuh yang memudaratkan. Kongsikannya. Ingatlah perkara ini dan saya mahu anda mengulanginya pada diri anda sendiri di hadapan cermin. Memiliki tulang yang kuat selepas usia 50 tahun bukanlah soal nasib. Ia bukan genetik. Ia merupakan soal keputusan yang bijak. Ia adalah biologi terapan. Setiap makanan yang anda pilih di pasar raya, setiap gigitan yang anda ambil adalah satu undian. Undian ke arah jenis kehidupan hari tua yang anda inginkan. Keenam-enam makanan yang telah saya kongsikan dengan anda hari ini, air rebusan tulang, biji-bijian, buah tin, ikan sardin, kacang badam dan sayuran berdaun hijau memiliki kuasa untuk mengubah kesihatan tulang anda secara semula jadi, berpatutan dan lazat. Anda tidak perlu menggadai rumah anda untuk membeli suplemen ajaib. Anda tidak perlukan rawatan eksperimental. Anda hanya perlukan kebijaksanaan nenek moyang yang disokong oleh sains moden untuk memilih makanan yang betul. Mulakan pada hari ini juga, bukan esok, bukan hari Isnin. Hari ini. Pilih salah satu daripada makanan ini, hanya satu, dan masukkannya ke dalam hidangan anda yang seterusnya. Diri anda pada masa akan datang, iaitu diri anda ketika berumur 80 tahun kelak yang dapat bermain dengan cucunya di taman dan bukannya melihat mereka dari celah tingkap, akan berterima kasih kepada anda buat selama-lamanya. Jika video ini dipati sangat bernilai untuk anda, tolong tekan like atau suka. Itulah satu-satunya cara untuk memberitahu YouTube bahawa kandungan ini penting. Kesihatan tulang adalah satu perkara yang harus kita semua pandang serius, terutamanya selepas usia 50 tahun apabila margin untuk kesilapan semakin berkurang.
Jangan lupa untuk melanggan saluran atau subscribe dan aktifkan lucing notifikasi agar anda tidak terlepas apa-apa nasihat kesihatan semula jadi kami. Dan jika anda benar-benar mahu menyokong kerja penyelidikan kami, pertimbangkan untuk menyertai keahlian saluran kami untuk mendapatkan akses kepada kandungan eksklusif dan panduan yang lebih terperinci. Sokongan anda membolehkan kami untuk terus bebas dan memberitahu anda kebenaran yang tidak mahu dinyatakan oleh pihak lain. Saya tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan pada malam ini sebelum tidur. Saya mahu anda jujur dengan diri sendiri secara mutlak. Apakah jenis individu yang anda mahu jadi pada umur 70, 80, 90 tahun? Seorang yang rapuh, penakut dan hanya mampu terlentar di katil? Atau seorang yang kuat, berdikari, berdiri tegak dan penuh bersemangat? Pilihan terletak di tangan anda dan ia bermula dengan apa yang anda letakkan di dalam pinggan anda pada hari ini. Sehingga ke pertemuan yang seterusnya, ingatlah bahawa kesihatan anda secara harfiahnya berada di tangan anda. Jumpa lagi di video seterusnya. Jagalah tulang anda kerana ia yang menyokong anda.